أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur, dapat sekali lagi kita bersama berkumpul mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga yang dinisbahkan sebagai majlis ilmu dan juga majlis zikrullah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah ya malam ini kita dah masuk pertemuan yang kedua, yang mana bersama dengan kita adalah kitab pengajian berkitab, iaitu Fiqh Al-Manhaji, yang mana kita khususkan dalam ilmu Fiqh Munakahat. Maksud kata segala hukum berkait tentang nikah kahwin, masalah ya, dan segala macam lah berkaitan tentang kekeluargaan, kita akan bincangkan sama-sama. Jadi satu persatu. Baik, kalau ingat lagi pada pertemuan yang lepas, bulan lepas kita dah lihat mukadimah tuan-tuan ya, yang mana dalam ilmu Islam ini kita sebut dia terpecah kepada 3 bahagian yang telah pun saya terangkan, iaitu pertamanya ada akidah, kemudian ada dia syariah, dan yang ketiga ada dia akhlak. Jadi dalam syariah itulah dalam kita nak memahami hukum hakam peraturan, sebab syariah ni peraturan. Jadi nak faham tentang peraturan itulah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Itu dah nak faham tentang peraturan ibadat dinamakan sebagai fiqh ibadat. Nak faham tentang jual beli, duit kita, simpanan kita, pinjaman, itu dipanggil sebagai fiqh muamalat. Kemudian nak tahu pula hukum hakam tentang jenayah, orang buat salah, kan contoh, yang itu dipanggil sebagai fiqh jinayat. Dan juga yang keempat, yang inilah yang kita nak bahaskan, iaitu hukum hakam berkaitan tentang nikah kahwin. Jadi dalil dia kita dah lihat dah pada pertemuan yang lepas tuan-tuan ya. Baik, jadi malam ni insya-Allah kita akan tengok yang seterusnya, masih lagi dalam kitab yang sama. Kita masuk yang seterusnya pada malam ni, hikmah. Kenapa Allah nak datangkan nikah ni? Kan kenapa ada undang-undang pula dalam nikah? Kenapa tak boleh kita kahwin je macam orang non-Muslim contoh? Kan nikah koboi je contohlah ya. Mana yang kita nak, kita kahwin je macam tu. Sebab ada sebab kenapa Islam menyusunkan peraturan tu. Adalah beberapanya yang kita boleh lihat sama-sama. Inilah yang kita belajar dan juga inilah yang kita nak pegang supaya perkahwinan yang kita bina ini mengikut kepada syariat tadi. Tak naklah hari ini kahwin, esok dah berpisah. Bila tanya kenapa pula berpisah ni, masa tu lah dia kata suami dia salah, isteri dia salah, tersilap pilih, macam-macam lah lagi kan. Jadi sebab tu kita kena faham apa sebenarnya hikmah tu tadi. Kenapa Allah datangkan perkahwinan ni tadi. Kita tengok kalau orang dulu-dulu tuan-tuan, umur dah 70, 80, makin tua, makin romantik. Tapi orang sekarang tengok banyak berlaku penceraian. Kadang-kadang perkahwinan tak sampai lagi 5 tahun. Kadang-kadang tak bertahun pun. Ya, ada yang kadang-kadang setahun dia dah bercerai dah. Ada pula yang kadang-kadang bila dah naik umur 30, bila naik umur 40, anak baru, dia orang kata baru lepas sekolah, dah ada berpisah antara suami dan isteri dan macam-macam lagi. Jadi sebab tu kita kena faham supaya hubungan kekeluargaan yang kita bina ini biarlah mengikut syariat Islam tadi. Baik, kita tengok sama-sama tuan-tuan. Yang pertamanya, hikmah dia, kenapa Allah datangkan hukum hakam peraturan dalam nikah. Yang pertama, nak memenuhi keperluan fitrah manusia. Fitrah manusia ni apa tuan-tuan? Fitrah ni maksud kata setiap diri anak Adam, baik orang lelaki, baik orang perempuan, walaupun dia imam ke, tuan guru ke, para alim ulama dan sebagainya tuan-tuan, hafal 30 juzuk Quran sekalipun tuan-tuan, mesti dalam diri dia ada fitrah ni. Fitrah apa?
iaitu keinginan seksual. Yang ini biasa kalau orang yang dah akhir balik, dia akan tahulah tubuh badan dia tu nanti akan berubah tak samalah macam budak-budak. Budak-budak tu lain. Bila naik umur 15, bila naik umur 16. Kalau orang perempuan yang datang haid ni lebih awal 13, 14, dia akan nampaklah perbezaan ketara pada tubuh badan tadi. Yang mana memerlukan kehendak kepada pasangan. Hanya ni normal. Kita tak boleh nak lari walaupun tuan-tuan cakap lah, Ustaz, saya ni imam Ustaz, saya ni tuan guru, saya boleh kawal lagi benda tu. Tak boleh tuan-tuan, sebab itu fitrah. Allah dah janji dah, itulah yang Allah jadikan pada diri kita. Jadi sebabkan fitrah tu ada, maka didatangkan syariat yang mana dibenarkan untuk kita melangsungkan ataupun kita panggil melempiaskan nafsu tu tadi, tapi dengan cara yang halal. Iaitu dengan syariat ni lah, dengan perkahwinan. Yang mana dikata di sini, kaum lelaki berkeinginan terhadap kaum wanita, dan begitulah sebaliknya. Kalau ada dalam diri kita, Ustaz, saya tengok orang perempuan macam tak ada selera, Ustaz. Saya tengok orang lelaki pun selera. Contoh kan? Yang tu hati-hati tuan-tuan ya. Yang itu dah jadi songsang. Yang itu pun memang ada, tak mustahil boleh berlaku. Kita tengok zaman sekarang ni lagi lah macam-macam ya. Lesbian. Lesbian ni perempuan minat perempuan. Gay, lelaki minat lelaki. Lepas tu ada juga LGB, bisexual ataupun bisexual. Maksud kata, sekejap dia boleh jadi minat lelaki, sekejap dia boleh jadi pula minat perempuan. Yang T ni lagi hati-hati, sampai satu tahap, dia nak tukar terus. Dulu zaman Nabi ataupun zaman sebelum ada teknologi canggih ni, tak ada lagi lah kita dengar, paling tidak pun pondan je lah, bapuk, itu pun ada lagi. Kemaluan lelaki tu ada lagi. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, dah boleh dah buat pembedahan. Itu yang dipanggil transgender. Orang lelaki dia pergi je lah ke mana, contohnya ke sempadan Siam dan sebagainya, dia boleh buat pembedahan yang mana buang kemaluan tadi boleh jadi macam orang perempuan. Yang ini semua perbuatan ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkara hubungan menyimpang ni zaman Nabi Lut alaihissalam lagi pun dah berlaku. Bagaimana Allah terbalikkan kaum tersebut, Allah timpakan azab. Jadi di Malaysia ni, na'udzubillah min zalik lah, ya, kita mohon jauh sangat-sangat. Walaupun usaha-usaha, ada gerakan-gerakan NGO di belakang tabir itu tuan-tuan, yang mana berusaha untuk mengiktiraf supaya hubungan LGBT ni diterima seperti mana negara-negara barat dan sebagainya. Sebagai alasan orang satu je, sebab itu adalah keinginan peribadi. Apa masalahnya? Dan saya minat dengan dia, saya tak kacau orang, saya suka dengan dia tu, lelaki dengan lelaki, kami buat kami je, kami tak campur pun dengan orang, contoh kan. Yang itu tetap hukumnya haram. Jadi Islam membenarkan, sebab itu fitrah tuan-tuan ya. Oleh sebab Islam agama fitrah, yang memenuhi tuntutan dan mengatur segala urusannya, maka disyariatkan perkahwinan bagi menyahut seruan batin manusia. Keinginan kita tadilah yang menjadikan sebagai satu-satunya cara melempiaskan keinginan tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kalau dah cukup orang kata kemampuan, kemudian kalau tuan-tuan ada anak lah, anak perempuan, anak lelaki, kalau dia dah mampu, biar je lah kahwin. Kita tak nak nanti berlaku hubungan seks bebas. Kan kita larang punya larang, lala dia buat dengan orang kata tanpa pernikahan yang sah. Itu lagi berat. Nanti boleh menimbulkan anak yang tak sah taraf. Banyak lagi masalah. Sebab tu mempermudahkan hubungan perkahwinan sangat dituntut. Jangan beratkan sangat. Mesti kena ada rumah banglo sebiji, mesti kena ada kereta dah habis bayar, contohlah ya. Biarlah bermulanya perkahwinan ini, tak apalah, paling tidak pun ada pekerjaan, biarlah dia mula hidup itu sama-sama susah, sama-sama naik. Macam tu okey, tak ada masalah. Disebabkan nak memenuhi kemampuan dia tadi tuan-tuan, akibatnya apa? Ramai di kalangan masyarakat kita sampai umur 30-an lebih tak kahwin-kahwin lagi. Kadang-kadang umur 40 tak kahwin lagi. Dia bukan soal lambat jodoh semata-mata. Kadang-kadang dia punya ruang dia buka untuk jodoh itu dia tidak buka. Dia fokus terlalu dengan kerja, dengan aset yang dia nak cari, sehingga kan tidak memberi ruang dalam perkahwinan. Jadi kita kena permudahkan tuan-tuan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Samrah radhiyallahu anhu, katanya, hadis Nabi tuan-tuan ni, riwayat Tirmizi, kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha anit tabattul. Nabi melarang seseorang membujang. Nabi tak bagi kita membujang. Contoh kalau tuan-tuan dia tak apalah Ustaz, saya rasa saya nak fokus ibadat je.
Walhal Nabi sebut naha anit tabattuli. Maksudnya apa? Nabi melarang seseorang membujang kerana semata-mata untuk beribadat. Ibadat juga. Sebab tu Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, yang mana ada orang yang nak membujang saja. Nabi kata apa? Aku pun, Nabi ini tadi, ya, aku juga ada keluarga, aku juga bekerja, aku juga beribadat. Maksudnya hidup ni tuan-tuan, fitrah tu juga kena harus dipenuhi. Sebab nanti banyak kita tengok hikmah selain daripada fitrah tadi, ya. Dan hadis seterusnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sebut lagi dalam hadis yang seterusnya. Yang ini riwayat daripada Muslim dan juga Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hidup membujang Utsman bin Maz'un kerana beribadat. Jikalah baginda membenarkannya, sudah tentu kami mengkasihi. Kan bayangkan. Mengkasihinya apa tuan-tuan? Kalaulah Nabi benarkan supaya orang tu hidup membujang, dah tentu kami nak buat kasih. Kasihnya apa? Kasih ni, kalau tuan-tuan ada bela kucing, kucing jantan lah, kita hantar pergi klinik haiwan, kita buang telur dia kan. Supaya apa tuan-tuan? Tak ada dah tu rasa keinginan nak melakukan mengawan tu, tak ada. Itu bagi kucing lah, haiwan. Yang kalau orang manusia ni, kasih ni masuk kata, dia buat satu rawatan supaya dah hilang terus keinginan pada orang perempuan. Jadi dia tak fokus, dia boleh terus beribadat. Tapi Nabi larang. Nak bagi tahu apa? Nabi perintahkan supaya mengikuti sunnah tadi, supaya kita berkahwin. Ya? Walau bagaimanapun Islam tidak membiarkan keinginan seksual itu begitu saja. Islam juga tidak membiarkan manusia terlepas bebas dalam memenuhi kehendak ini sehingga membinasakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Perbuatan ini memburukkan akhlak, merosakkan rumah tangga serta membuka pintu yang luas kepada tipu daya syaitan yang menyesatkan. Islam mengambil sikap yang seimbang dan sederhana, memberi perhatian kepada kehendak seksual manusia dan mengaturnya agar keinginan tersebut berperanan secara baik untuk melahirkan dan mengekalkan generasi manusia. Maksudnya kata apa tuan-tuan? Hikmah yang pertama ni, bakat. Marilah kita memenuhi fitrah tadi. Jadi tuan-tuan yang mungkin dekat sini, yang belum berkeluarga, tak apa, kita doakanlah semoga ada timba jodoh dia. Tapi isteri saya dah meninggal, Ustaz, boleh ke Ustaz? Boleh lah, tak ada masalah, itu fitrah juga. Kan janganlah kata tak apalah, kata saya sanggup tunggu ni tadi. Tak apalah kalau tuan-tuan keinginan fitrah itu tidaklah sampai mengganggu kehidupan tuan-tuan, tak apalah, teruskanlah. Tapi bagi orang yang tak pernah berkahwin, anjurannya untuk memenuhi fitrah tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, mengembangkan masyarakat Islam dengan keturunan yang soleh dan generasi yang terdidik. Bila tuan-tuan kahwin, maka nanti insya-Allah lah Allah rezekikan dengan anak. Dan bila ada anak, tuan-tuan didik dengan didikan yang baik, maka ramai lagi orang yang soleh dapat kita kembang biakkan lagi. Kalau kita pakat tak nak kahwin, akibatnya generasi manusia itu nanti akan semakin berkurang. Kan ada negara yang had kan. Contoh beberapa negara lah macam Jepun, China kan. Kalau boleh dia tak boleh lebih daripada 2. Ada satu tempat kadang-kadang 1 je. Kalau lebih lagi dia akan kena denda dan sebagainya. Tapi tidak, negara kita Malaysia sangat beruntung. Cuma kita lah pula nak tak nak dia menambah kan. Jadi kalau ikutkan tuan-tuan, mengembangkan lagi generasi yang mendapat pendidikan yang baik dan soleh sangat dituntut. Yang mana Islam mengajak umatnya meramaikan keturunan. Jadi tuan-tuan yang masih ada lagi potensi ni pakat. Sambil tu kena tengok jugalah. Walaupun kita kata Ustaz, anak tu kan rezeki, memanglah rezeki tuan-tuan, tapi kena timbang tara juga dengan kita punya usaha dalam bekerja juga. Kalau pakat kerjanya pun tidak, tahu buat anak je tak jadilah juga. Kan hidup nanti susah. Jadi maksud kata usaha tu kena ada seimbang dengan keupayaan kita dalam memelihara keluarga. Ya, ini kena faham, takut orang salah faham. Sebab orang fikir anak rezeki. Jadi tiap-tiap tahun dah beranak. Tapi suami tak mau bekerja. Itu jenuh tu nanti. Ya, sebab itu kena ada timbang tara di sini, maksudnya usaha dia tu pun kena lagi kuat. Dan jangan risau, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki dengan sebab kita berusaha mencari nafkah tadi, maka Allah akan permudahkan dalam urusan kita mendidik anak. Baik, yang dikatakan dekat sini. Dikata apa? Islam mengajak umat yang meramaikan keturunan yang merupakan antara matlamat membentuk masyarakat yang digeruni kerana kehebatannya. Zaman Nabi dulu ramai anak dan anaknya diasuh dengan didikan yang baik. Jadi dia jadi orang kata orang yang hebat.
Dalam medan perang dia ramai, kuat-kuat daripada sudut ilmu agamanya. Ya, kita tak nak ramai tapi seorang je yang eloknya, 9 lagi habis. Tak nak gitu kan. Baik, ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai panduan tuan-tuan ya. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukaththirun bikum umama yaumal qiyamah. Kahwinilah wanita yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Dan beliau mensahihkan hadis ni. Maksudnya hadis yang sahih. Nabi suruh apa kepada kita tuan-tuan? Kahwin wanita yang subur. Itu satu poin. Macam mana kami nak tahu wanita tu subur, Ustaz? Itu contoh ya. Kalau orang dulu-dulu petua je, tuan-tuan tengok bilangan adik-beradik dia. Kalau ramai adik-beradik dia tu, insya-Allah subur lah tu. Tapi zaman sekarang ni orang dah tak ramai adik-beradik. Paling banyak pun adalah 3, adalah 2 kan. Itu pun dah rasa banyak dah. Kan? Tak apalah tuan-tuan, boleh tidak pun daripada keturunan tu tadi tengok ada tak jumlah. Kadang-kadang bukanlah tak boleh kahwin dengan anak yang tunggal ni. Boleh. Kalau dah jodoh tak ada masalah. Tapi kalau ada lagi pilihan, kita tengok dulu. Daripada sudut bilangan dia tadi. Ya, itu kahwin ni subur. Yang kedua, yang ni penting, iaitu penyayang. Berapa ramai dan kadang-kadang ada isteri, tapi isterinya garang. Garang sungguh, dengan semua orang dia garang. Kata backing lah, ataupun bengis. Kan, cakap sikit, kita pula pakat kena menyorok kat dapur. Nak tengok handset, kita pula yang terketar-ketar nak pegang handset. Jadi hati-hati tuan-tuan. Sebab kalau dah nampak, macam mana kami nak tahu Ustaz? Daripada awal sebelum perkahwinan, mula kenal, kita merisik tu tadi kita dah tahu dah. Kalau jenis yang baran, jenis yang cakap sikit, mudah nak mengamuk, macam semua tu tuan-tuan, ambil jalan penyelesaian, buat pilihan yang terbaik. Dia sama juga macam orang perempuan nak cari calon suami, kadang-kadang kita kena uji dulu. Uji macam mana? Kadang-kadang kalau kita pergilah contoh makan dan sebagainya, tengok ada orang duk minta sedekah, kalau dia duk maki orang, tengok sifat dia tadi, mulut dia mudah sangat keluar kata-kata yang tak baik, ya, kata-kata kesat, ya, ataupun bila mana ada orang yang diuji ditimpa musibah, dia punya ayat daripada mulut dia pun kita dapat baca, tak boleh bertimpang rasa dan ihsan dengan orang yang susah. Yang itu kita fikir dulu banyak kali. Kat situ kita uji dulu tuan-tuan ya. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat. Jadi kita boleh tengok situ. Ya, yang subur dan juga yang penyayang. Baik. Justru Al-Quran menyuruh kepada perkahwinan dan Islam menekankan kepada ibu bapa agar mengahwinkan anak-anak mereka sama ada lelaki ataupun perempuan. Seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 32, terjemahannya tuan-tuan ya. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu. Kalau ada anak tuan-tuan yang masih lagi tak kahwin, kahwinkan. Jangan biar dia menyendiri hidupnya. Dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Cuma hamba dah tak adalah zaman sekarang kan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. InsyaAllah tuan-tuan. Tak apa, sebab tu saya kata tak semestinya bila nak kahwin, mesti kena ada rumah dulu. Mesti kena ada kereta dulu. Kita faham sebab kita nakkan kesenangan pada anak kita. Tapi kalau orang tu baru dia habis belajar universiti, dah dapat kerja lah paling tidak pun, kita rasa dengan gaji dia tu boleh dah nak mula hidup dengan menyewa rumah terlebih dahulu. Bermulalah dulu dengan, macam kita dulu lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan sempat lah. Pasti tuan-tuan lebih sempat lagi lah. Saya ni lagi muda pada tuan-tuan. Ya, ada orang dulu kita tengok dia mula dengan, ada motor je sebiji. Dengan motor sebiji, rumah sewa kecil, ya, kemudian tilam tu kadang-kadang bukan tilam double king tu tak. Tilam single je, kongsi berdua lelaki bini. Daripada mula situlah, ya, daripada bilik 2, duduk seorang, tilam tu tilam single saja. Kemudian dapat beli katil. Mula-mula sikit-sikit. Dan alhamdulillah bahagia sampai ke akhirnya. Jadi sebab itu perkahwinan itu Allah akan memampukan mereka dengan kurnia, dengan syarat mengikut syariat lah. Ya, sebab itu kita kena belajar tentang hukum hakam, tentang tanggungjawab. Nanti kita akan tengok juga bila dah sampai nanti lah nafkah, dan kita kena tahu. Baik, jadi perkahwinan juga bertujuan untuk mengembangkan masyarakat kepada generasi anak-anak yang dilahirkan oleh ibu bapa yang penyayang dan belah ihsan, serta berusaha mendidik akal dan mengembangkan bakat mereka. Jadi bila dah ada anak tuan-tuan, adalah pula tanggungjawab kita.
didik anak-anak tadi dengan sekolahkan dia. Tak mampu nak mengajar anak, kita hantar ke sekolah. Tuan-tuan tak mampu nak mengajar dalam sudut agama, kita cari guru agama, didik kepada anak-anak kita, termasuklah isteri kita. Kalau tuan-tuan tak mampu nak didik isteri, tuan-tuan ajak dia sekali datang ke masjid, datang kuliah dan sebagainya. Dekat situ, dia pun dapat belajar. Jadi hal ini adalah lebih baik daripada anak-anak yang lahir di ceruk-ceruk yang tersembunyi dan gelap, yang merupakan mangsa runtuhan nafsu serakah. Contohnya zina. Kita tak nak macam tu. Anak-anak yang terhasil daripada perbuatan zina ini tak mempunyai bapa yang akan melindunginya dan ibu yang menyayanginya. Mereka akan membesar sedangkan dalam diri mereka penuh dengan kebencian dan kedengkian terhadap umat, masyarakat dan manusia. Nampak tak? Jadi bila Islam datangkan syariat kahwin, bukan sahaja dapat fitrah, kemudian yang keduanya itu tadi kita kata mengembangkan masyarakat Islam, tapi dengan cara yang halal. Kan sempurna kehidupan itu tadi. Baik, itu yang kedua. Baik, yang ketiga. Yang ni kenalah pada orang yang kahwin, sedia maklum lah ya. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Tuan-tuan ingat lagi kisah Nabi Adam AS. Dalam kitab Qasasul Anbiya ada menyebut, ketika mana Nabi Adam dalam keadaan tidur, Allah datangkan seorang makhluk yang berupa dengan manusia juga, iaitu Hawa. Bila Nabi Adam terbangun saja, apa soalan Nabi Adam pada Hawa? Siapakah engkau? Akulah Hawa yang Allah jadikan aku ni tadi. Hawa bagi tahu pada Nabi Adam sebagai pendamping kamu dan memberikan ketenangan kepada kamu. Sebab tu datangnya isteri ni tuan-tuan, datangnya suami dalam hidup kita adalah untuk memberi ketenangan jiwa. Mungkinlah tuan-tuan rasa, Ustaz, apa tenang ni Ustaz? Minum teh tarik kat luar lagi tenang Ustaz. Balik rumah serabut saya. Contoh kan. Ada je dia nak bibir dia, ada je dia nak cakap dia. Yang itu tuan-tuan kena cek. Mungkin ada benda yang kita tak penuhi kehendak dia. Kan contohlah tuan-tuan, mungkin ada benda yang tuan-tuan semua daripada dia mula bangun pagi, isteri kita lah tuan-tuan ya, sampailah malam, tuan-tuan biar dia buat kerja rumah semua. Tuan-tuan tak tolong sikit pun, sudah tentulah dia rasa tak tenang kat rumah. Jadi bila dia tak tenang, tuan-tuan balik, dia membebel lah pada kita. Tapi bila tuan-tuan tahu peranan masing-masing, insya-Allah dia akan menenangkan jiwa kita. Itu penting peranan tu, nanti kita akan tengok. Yang mana disebut dekat sini, perkahwinan menurut syarak dan terhormat akan menghasilkan ketenangan dan ketenteraman diri. Seperti mana Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Allah sebut dalam Quran tuan-tuan ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Daripada kita makhluk manusia juga. Bayangkan Allah jadikan isteri kita daripada kaum jin. Jenuk gitu. Kan dengan badan berbulu dia tak sama spesies. Ataupun daripada bentuk yang bukan daripada manusia. Tak, tapi Allah jadikan sama sejenis dengan kita. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Barulah kita akan rasa tenang. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya padanya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau orang yang hidup seorang, dia akan rasa macam, tuan-tuan akan nampak tak, hidup dia akan rasa macam ada benda yang kosong. Dia pergi kerja, balik kosong, tengok orang dah kahwin, kemesraan ada, diorang bertingin nak macam tu. Jadi benda-benda itulah yang akan memberikan ketenangan. Ada orang yang boleh kita berborak, kita kongsikan masalah rumah tangga, tak ada kita cerita kat orang lain kan. Jadi benda-benda itu akan mendatangkan tenang jiwa kita. Isteri kita stres kat tempat kerja. Kat mana lagi dia nak cerita kalau tak pada suami dia. Bila dia balik jumpa dengan suami dapat dengar, suami dapat bagi solusi ataupun pandangan, dia pun rasa release, tenang sikit. Begitu juga dengan suami. Bila mana dekat luar rasa macam berat, ujian yang ditanggung, balik rumah tengok isteri, tengok anak-anak, rasa tenang je. Sebab itu penting tuan-tuan ya. Jangan pula bila kita kat luar, bila tengok anak, teringat anak kat rumah. Bila tengok bini orang, lupa isteri kat rumah ya. Itu contohlah. Sepatutnya ingat lagi pada isteri yang di rumah tadi. Baik, inilah dikatakan di sini, demikianlah indahnya ungkapan ayat-ayat Quran yang menyatakan betapa perlunya kepada perkahwinan dan bagaimana terhasilnya perlindungan, kebahagiaan dan ketenteraman. Orang perempuan kalau dah sampai umur 40-50, yelah kalau tak ada rezeki jodoh tu tak apalah, kita pun tak dapat nak elak. Tapi kalau ada lagi ruang, permudahkan. Sebab apa?
ada orang yang melindungi dia, ada orang yang jaga dia. Ya, kita pun tuan-tuan makin naik usia, makin lemah badan fitrahnya. Tak ada orang yang makin tua makin sihat. Jadi paling tidak ada orang yang boleh jaga sakit kita, demam kita dan sebagainya. Allah sebut dalam surah yang seterusnya, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya suami menjadi pelengkap kepada isteri, isteri akan menjadi pelengkap juga kepada orang perempuan. Isteri akan melengkap juga kepada suami. Ayat ini mengumpamakan suami isteri sebagai pakaian bagi pasangan masing-masing kerana mereka saling melindungi. Keperluan suami isteri kepada pasangannya sama seperti keperluan mereka dengan pakaian. Sekiranya pakaian menutup keaiban tubuh badan dan menjaganya daripada sebarang kesakitan, suami isteri pula akan menjaga kemuliaan pasangannya, memelihara kehormatan dan memberi kerehatan dan juga ketenteraman. Kan barulah orang kata tenang hidup tu tadi. Segala aib kita disimpan elok oleh isteri itu, dan aib yang ada pada suami pun isteri akan simpan juga. Itu sepatutnya. Jangan cerita keaiban pasangan masing-masing pada orang luar. Ya, orang luar tu mulanya nampak macam nak simpati. Lama-lama nanti dia akan ambil ruang dan peluang. Konon dia yang terbaik. Jadi alamat ni suami pun boleh jadi berpatah arang tadilah. Baik suami dan isteri. Berapa banyak sekali tuan-tuan kes hubungan skandal di tempat kerja. Ya, yang mana suami orang dengan isteri orang. Isteri pula dengan suami. Maklumlah, masa di tempat kerja lebih panjang, malam balik tidur. Jadi lebih banyak masanya dengan bini-bini orang ataupun dengan suami-suami orang. Sebab itu penting tanggungjawab amanah seorang suami isteri ni kena jaga baik-baik. Baik, dapat tuan-tuan ya, itu mewujudkan ketenangan jiwa. Baik, yang keempat, yang ini penting juga, iaitu hikmah yang seterusnya adalah memelihara daripada kemerosotan dan keruntuhan akhlak. Apabila manusia dilarang daripada perkahwinan yang disyariatkan, mereka akan terdorong untuk melepaskan nafsu secara yang dilarang oleh agama. Apa akan jadi tuan-tuan? Bila tak boleh nak kahwin, nafsu ada. Itu yang berlaku dalam sebahagian agama-agama yang lain, yang menjadi pendeta, yang menjadi rahib ataupun yang jadi tokoh-tokoh agama yang bukan agama Islam dah. Bila dilarang, maka apa diorang buat? Diorang terpaksa melempiaskan nafsu tu dengan cara, pertama mungkin dengan cara meliwat. Yang kedua mungkin dengan cara yang kita panggil sebagai hubungan seks yang di luar daripada pernikahan lah, iaitu zina dan sebagainya. Sedangkan yang berfikiran waras menyedari bahawa pelacuran dan zina hanya menimbulkan kerosakan akhlak, meruntuhkan rumah tangga, menjatuhkan maruah dan menyebarkan penyakit dan menimbulkan keresahan jiwa dan juga perasaan. Yang ini yang Allah datangkan dia tuan-tuan kepada orang yang melakukan perhubungan yang tak baik ni. Saya kongsikan daripada Syekh Abdullah Nasih Uluan. Dia dalam kitabnya dia ada bagi tahu. Dalam perkahwinan, masyarakat akan terselamat daripada keruntuhan akhlak. Individu akan terpelihara daripada perpecahan. Jelaslah kepada kita bahawa setiap orang mempunyai kefahaman serta akal fikiran. Apabila nafsu seks dipuaskan dengan sistem perkahwinan yang ditentukan oleh syariat dan perbohongan yang halal, kita pasti melihat suatu umat yang punya sifat terpuji dan akhlak yang mulia. Bayangkanlah kalau kita dok melanggan, ni contoh tuan-tuan ya, orang luar lah yang bukan Islam, melanggan pelacur, tukar-tukar pasangan. Apa yang jadi tuan-tuan? Hidup dia takkan tenang, takkan tenteram dan dia takkan puas. Dan akhirnya Allah timpakan satu azab, iaitu penyakit HIV, AIDS dan sebagainya. Sebab tu kena elakkan benda-benda begitu. Baik, dan sebut juga di sini tuan-tuan, dan dikata apa? Disebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Apabila kamu didatangi oleh seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan di muka bumi ni. Sebab tu tuan-tuan, dia dalam hidup ni, kita kena cari dalam pasangan bagi orang yang tak kahwin lagi lah. Ya, pertamanya kalau boleh lihat agama dan juga lihat akhlak. Lepas pada tu, lihat jugalah daripada sudut harta dan juga kecantikan. Sebab itu pun menjadi kecenderungan juga pada kita. Ya, cuma yang paling utamanya agama dan akhlak. InsyaAllah kalau sempurna dia itu, maka akan sempurna jugalah bahagian-bahagian yang lainnya. Ya. Baik, seterusnya tuan-tuan.
Sikit lagi tuan-tuan ya. Memelihara generasi manusia yang sejahtera. Ini hikmah yang kelima. Baik. Telah menjadi ketentuan Allah bahawa manusia tidak wujud melainkan daripada kedua ibu bapa. Juga telah dimaklumkan bahawa Islam mengharamkan perhubungan lelaki dan perempuan melainkan atas asas perkahwinan yang disyariatkan semata-mata. Baik, ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan. Jika perkahwinan tidak dibenarkan, manusia akan pupus. Sekiranya zina pula dibenarkan, manusia akan hidup dalam kecelakaan dan kesakitan. Bayangkanlah kalau tak boleh kahwin, tiba-tiba kita nak melampiaskan nafsu tu dengan cara berzina. Berapa banyak anak-anak yang tak ada ayah, anak-anak yang ada mak tapi tak ada kasih sayang. Sebab masing-masing hanya nak memuas nafsu, tapi tanggungjawab dia tak ada. Tapi bila Islam datang ke perkahwinan, cantik lah. Kita ada tanggungjawab jaga anak, anak pula ada tanggungjawab kenal pada mak ayah dia. Jadi benda tu semua menyusun keadaan yang sangat baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi sayangnya Allah, dia baginya buka fitrah tadi supaya kita dapat menggunakan sebaik baik dengan cara perkahwinan. Dengan cara kahwin dia dapat menenangkan kita. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, yang keenam, hikmahnya selain daripada memelihara generasi manusia, dapat mengangkat fitrah tadi, yang keenam, mengembangkan kekeluargaan dan mengeratkan semangat bekerja sama. Ya, jadi melalui perkahwinan akan meluasnya hubungan kekeluargaan. Akan makin luas. Sebelum ni keluarga kita mungkin dekat Simpang Pulai ni lah, Taman Seri Raya ni kan. Tapi bila kita dapat pula orang yang duduk di Kuala Keran, Kelantan, ataupun dapat pula orang yang duduk mana? Di Sabak Bernam, maka hubungan keluarga tu kan jadi luas lagi. Kita dapat kenal dengan masyarakat di tempat lain dan keluarga tu dapat berkembang biak. Dua buah keluarga akan bertemu dan bersatu dan membentuk ikatan kekeluargaan baru yang saling menyayangi hasil daripada persemendaan tersebut. Sebab tu Nabi pesan, lagi jauh hubungan kekeluargaan, lagi bagus. Dia bukan sebab dapat kenal masyarakat tu tadi, tapi darah tu tadi. Darah keturunan tu, genetik tu daripada sudut sains lagi elok lagi. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak yang mix, perkahwinan campur ni, kebanyakannya dikata apa? Lebih, orang kata kecerdikannya, cerdik-cerdik lah. Dan juga daripada sudut fizikalnya lebih baik lagi. Bukanlah kita kata orang yang kahwin sesama Melayu ni tak elok, elok. Cuma kalau boleh cari yang daripada dua buah keluarga yang lebih jauh. Jangan kita kahwin ambil sepupu. Walaupun halal, tapi kebanyakannya daripada sudut genetik tu tadilah. Kita kalau boleh nakkan keluarga yang lebih jauh. Yang keduanya, genetik tu lebih baik lagi. Jadi tuan-tuan, kalau dapat sampai orang yang di Afrika Selatan tu lagi bagus. Kan maksudnya lagi jauh lagi kan. Lagi orang kata lagi elok. Ataupun kita panggil tengoklah yang mana yang tuan-tuan mampu kan. Boleh, tak ada masalah. Dan apatah lagi lah kalau yang non-Muslim. Kan kita boleh kata convertkan dia kepada Islam, jadikan dia sebagai mu'alaf, orang-orang India, orang-orang Cina dan sebagainya. Yang berjaya kita masukkan ke dalam Islam, dapat kita kembangkan lagi. Jadi suami isteri akan saling bekerja sama. Isteri akan membantu suaminya seperti menguruskan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mendidik anak-anak serta menjaga rumah tangga. Yang ini tanggungjawab asalnya adalah suami. Tapi disebabkan kita berkahwin, suami keluar mencari nafkah, maka tanggungjawab itu tadi adalah dibantu oleh isteri tadi. Tapi jangan kita lepaskan semuanya. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, anak-anak ni kita biar je pada isteri. Kita juga, suami kena juga ambil tahu dan sama-sama membantu. Dan bagi suami pula memenuhi keperluan isteri. Seperti apa tuan-tuan? Memberi nafkah. Sekarang ni orang kadang-kadang, Ustaz, saya bukan tak nak bagi nafkah. Isteri kata saya dah kerja, dia dah ada duit dah. Buat apa saya nak bagi lagi? Tuan-tuan, nafkah ini adalah tanggungjawab suami. Tuan-tuan kena usaha juga untuk memberi sekadar kemampuan kita. Kita dah sediakan rumah, kita dah sediakan makan minum, duit pemberian tu nak kena bagi juga ke? Jawab dia ikut pada kemampuan kita. Kan bagi juga, paling tidak pun bagilah juga dengan kadar yang kita mampu supaya memberikan seronok dia.
memberikan ketenangan kepada kita. Ya, dan pada orang isteri pula yang bekerja tidak menjadi satu kesalahan, memanglah duit duit suami, duit dia juga. Tapi walau bagaimanapun, salah satu daripada kata ihsan yang ada, boleh seorang isteri tu membantu meringankan beban suami. Tapi suami tak bolehlah paksa pula mengatur-ngatur kan. Ikut ihsan ataupun kebaikan yang dia boleh bantu kita. Dan sebagai seorang isteri, sudah tentulah dia nakkan hubungan keluarga yang baik. Tak pernah lagi lah kita nampak memang berkira sangat. Kalau berkira sangat tu tuan-tuan, pakat-pakat lah orang kata kita didik lah lebih baik supaya dapat membantu tadi. Sesama kan kita hidup suami isteri. Baik, dikata apa di sini? Yang mana seperti memberi nafkah, ni tanggungjawab suami ya. Nanti kita akan tengok detailnya nanti pada bab yang akan sampai nantilah. Melindungi dia, memelihara dan menjaga maruahnya. Jangan pula suami yang jual maruah isteri. Kan ada kan? Suami paksa isteri melacur. Ada. Ni kalau tak faham syariat, dia akan jadi banyak tersasar tadi. Suami juga yang paksa isteri supaya tanggalkan tudung. Dia kata kenapa nak kena pakai tudung, tanggal awak cantik kalau tak bertudung. Yang ni tuan-tuan, kena hati-hati supaya apa? Kena banyaklah untuk kita perbaiki kesilapan-kesilapan kita ya. Baik, dan Islam juga sebagai agama telah menganjurkan sikap kerjasama dan tolong-menolong, telah mensyariatkan perkahwinan bagi merealisasikan semua tujuan-tujuan tersebut. Nampak? Jadi itu yang dapat kita menceritakan tentang hikmah tu tadi, yang boleh mana saya simpulkan di sini tuan-tuan. Hikmah perkahwinan ni sangat banyak. Yang kita nampak sekarang ni, kenapa kita nampak orang takut nak kahwin? Sebab kita diperlihatkan ketidakfahaman yang jelas lah dalam perkahwinan tadi. Sebab tu orang nampak, Ustaz, saya bukan tak nak kahwin, tapi saya takut lah. Saya tengok kawan saya kahwin, baru dapat anak seorang, dah bercerai. Ada kawan saya tu pula, baru dia dapat anak 2, isteri dah 8 tahun lagi, duk pergi pasal skandal, tahu-tahu dah orang kata kahwin dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu yang menakutkan. Jadi sebab apa boleh terjadi perkara tersebut? Sebab tidak memahami syariat tadi, dan juga dia tak faham tentang apa tanggungjawab. Kalau orang tahu tentang tanggungjawab, mesti dia akan pastikan sehabis baik untuk jaga dengan sebaiknya hubungan itu tadi. Tuan-tuan kena bayangkan isteri kita yang ada kat rumah, suami kita yang ada, itu adalah suami yang Allah dah kurniakan yang terbaik untuk kita. Kan kalau dekat luar tanya, mungkin tuan-tuan tengok orang luar lagi cantik daripada isteri kita. Walau kalau tanya orang luar berapa ramai yang nakkan isteri kita. Kalau kita tak perasan tu. Ya, begitu juga dengan suami kita tuan-tuan, kaum-kaum ibu ya. Yang kalau kita tengok apa ada suami saya, Ustaz, biasa je. Tanya orang-orang bujang kat luar tu, berapa ramai yang nak pikat suami kita. Jadi ya, nampak dia macam biasa-biasa tu. Sebab tu tuan-tuan, jagalah ya sehabis baik hubungan kekeluargaan ni tadi. Kalau ada masalah dan macam mana pun, cuba kita selesaikan dengan cara yang baik. Yang pentingnya toleransi lah. Sebab tu antara kaedah yang kita boleh ambil tuan-tuan, kalaulah berlaku pergaduhan di dalam rumah tangga, kita sebagai seorang suami, antara panduannya lah tuan-tuan ya, nanti kita akan masuklah bab tu. Kalau dah bertengkar macam mana pun, kan jangan terus kekal di dalam rumah. Antara tips dan panduannya, kalau dah tak tahan sangat tuan-tuan, keluarlah. Keluar daripada rumah tu tadi. Bawalah cari sikit tempat yang kita boleh tenang. Keluar bukan maksud kata kita lari daripada masalah, tak. Kita nak memberikan keadaan tu reda. Orang perempuan bila dia dah habis marah dia, tuan-tuan dah kat luar ni tadi, bila tuan-tuan balik, insyaAllah bila dah reda tu tadi, dia dah ringan sikit. Tapi kalau tuan-tuan ada juga dekat dalam rumah, bertengkar juga, berhabis, maki, hamun semua, apa yang berlaku? Kebanyakannya akan terlafazlah cerai. Bila dah terlafaz, masa tu barulah menyesal. Sebab bila dah masing-masing dah reda tu. Sebab tu antara tips ni tuan-tuan, kalau dah tak tahan, keluarlah sekejap. Kan bukan kita lari daripada masalah, tapi kita nak cari dulu ketenangan. Bila dah tenang sikit, balik, masa tu bermaafan dan kembali. Itu antara yang kita akan tengok nanti lah. Ada beberapa tips yang kita boleh ambil daripada kitab ini. Ya, dan insyaAllah yang seterusnya ini nanti tuan-tuan, kita akan sambung nanti hukum nikah. Hukum nikah ni banyak. Nanti kita akan tengok ya. Yang ini pertemuan akan datang lah. Antaranya ada golongan yang sunat berkahwin. Kemudian ada golongan yang sunat tidak berkahwin. Maksud kata dia pun disunatkan untuk tidak berkahwin. Ada. Jadi ada kes-kes tertentu. Kemudian ada juga yang makruh.
Makruh ni maksud kata kalau boleh tak payah kahwin tu lebih baik lah. Ada juga, nanti kita tengok. Kemudian afdal tidak berkahwin, sangat-sangat baiklah tak payah kahwin. Itu pun ada jenis yang macam mana. Dan juga ada yang sangat-sangat dituntut berkahwin. Ni orang yang orang kata kalau tak diberi kahwin ni habis dia. Ya, nampak tiang elektrik pun dia nampak orang perempuan juga. Ni nanya ni kan, takut-takut nanti takut jadi benda-benda yang tak baik lagi pada dia. Ya, dan itu kita kena tengok sama-sama dalam pertemuan akan datang lah dengan masa yang ada ni. Jadi tuan-tuan, bolehlah saya tutup secara akhirnya hikmah-hikmah inilah yang menjadi satu perkara syariat dalam perkahwinan. Jadi tuan-tuan yang mungkin masih lagi belum berkeluarga ataupun dah berkeluarga, ada anak yang masih tak berkeluarga, pastikan kita jangan halang, jangan menyusahkan ataupun memberatkan. Kalau boleh mempermudahkan, dan lihat yang pertama daripada sudut agama dan yang kedua akhlak. Sekarang ni zaman Gen Z, orang panggil generasi Z ni, anak-anak muda sekarang ni kadang-kadang dah mula hilang dah dia punya hormat, respect, dah tak sama macam orang dulu kan. Tapi kita cuba juga, paling tidak pun ada agama tu tadi pun, insyaAllah lah dia boleh jadi panduan dalam hubungan kekeluargaan tu tadi ya. Baik, insyaAllah. Jadi itu dulu sekadar masa yang ada. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bab yang seterusnya. Saya akan masuk nanti hukum nikah. Hukum nikah menurut syarak. Jadi sekadar ni itu dulu buat masa ni. Dengan masa yang ada saya akhiri dan saya tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin.